do is play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, kembali lagi kita di segmen Creepy. Dan hari ini kita ada dua kisah yang dikongsikan oleh dua subscriber yang berlainan. So, kisah yang pertama ni adalah pengalaman yang subscriber ni alami seorang diri melibatkan satu dewan yang penuh dengan pelajar time minggu orientasi di sebuah IPTA. Dan apa yang paling menyeramkan, benda yang berlaku malam tu bermula dengan seorang pelajar perempuan yang dari awal lagi dah nampak entiti tu. So, tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. So, subscriber ni menggelarkan dirinya Hana. Masa kejadian ni berlaku, Hana merupakan seorang FACI. Orang tahu kan facilitator, yang akak-akak, abang-abang yang jaga budak-budak yang semester 1 nak orientasi tu. So, Hana masa tu dia FACI kebajikan dia punya role. Dia untuk program orientasi pelajar baru dekat sebuah IPTA ni lah. So, tugas dia agak mencabar sebab dia kena jaga pelajar-pelajar yang sakit. Kebajikan kan yang macam medik-medik tu. So, mana pelajar-pelajar yang sakit sepanjang program berlangsung, Hana lah di bawah tanggungjawab Hana. So, malam kejadian tu, sehari sebelum majlis penutup orientasi tau. Time tu lepas solat isyak, semua pelajar dikumpulkan dalam dewan untuk rehearsal penutup yang akan berlangsung keesokan harinya. So, macam biasalah, pelajar yang kurang sihat ditempatkan dekat bahagian belakang dewan supaya mudahlah untuk FACI pantau. So, mula-mula semua nampak normal je tau. Tapi dalam ramai-ramai pelajar yang duduk dekat belakang tu, Hana ternampak ada seorang pelajar perempuan yang duduk paling hujung sekali. Dan pelajar tu pakai telekung. Yes, telekung korang. Bukan sekejap tau, tapi sepanjang rehearsal tu berlangsung, pelajar tu pakai telekung. So, masa tu Hana macam try bersangka baik lagi. Mungkin tudung pelajar tu kotor ke. Sebab memang kat situ semua orang pakai tudung biasa. Dia seorang je pakai telekung. Tak ke pelik tu? So, Hana fikir, mungkin tudung dia basah ke kotor ke kan. Adalah sebab yang menyebabkan dia ni memilih untuk pakai telekung. Jadi, Hana tak adalah nak fikir apa sangat. Rehearsal pun berjalan lah macam biasa. Dan dalam dewan tu pula, suasana agak sunyi sebab semua orang tengah fokus rehearsal tu. Sampailah tiba-tiba, krek, ada bunyi satu botol plastik dikemek dengan sangat kuat sampaikan bergema satu dewan. Bunyi plastik tu je pun. Bukannya bunyi orang terjatuh ke, orang kena pijak ke. Tapi memang macam ada seseorang yang sengaja kemekkan botol tu sekuat hati. So, automatik semua kepala terus berpaling ke arah bunyi tu. Dan sumber bunyi tu korang datang daripada pelajar yang pakai telekung tadi. Lepas tu adalah seorang FACI tu terus pergi dekat pelajar tu kan. Pelajar tu memang nampak macam kelang kabut. Lepas tu dia terus bangun daripada tempat duduk dia. Dia berjalan keluar ditemani dengan FACI lain. So, diorang pun menujulah ke bahagian belakang dewan. Dan dekat situ ada satu pintu keluar yang dilindungi dengan tirai tebal. Jadi apa yang berlaku dekat belakang tirai tu memang tak ada siapa boleh tengok lah. Tiba-tiba terdengar satu jeritan yang sangat kuat. "Tolong, lepaskan aku!" Suara tu datang daripada pelajar yang bertelekung tadi. Jadi kita gelarkan pelajar tu Siti. Satu dewan tu terus senyap. Semua mata pandang ke arah tirai yang tertutup rapat tu. Dan tak lama kemudian, beberapa orang FACI yang ada dekat situ mulalah panggil FACI yang lain dengan nada yang cemas, termasuklah Hana. Dan masa itulah semua orang terus berlari ke arah tempat kejadian. So, time Hana ni tengah lari-lari, tiba-tiba dia rasa tak sedap hati. Perasaan dia macam berubah secara mendadak, macam ada something yang suruh dia jangan pergi tau. Jadi Hana pun berhenti. Dia patah balik dan dia pilih untuk jaga pelajar-pelajar lain yang dah start gelisah, dah start tertanya-tanya apa sebenarnya yang tengah berlaku. Dan masa itulah Hana teringat ada satu kejadian yang berlaku malam sebelumnya.
Malam sebelum tu, ada seorang pelajar baru ni kena rasuk sebenarnya. Dan menurut cerita yang diorang tahu, waktu yang sama ibu dia dekat kampung tengah menjalani rawatan tradisional, pelajar tu terkena tempias daripada proses rawatan tu. Kiranya kena daripada keluarga punya benda lah. So, bila kejadian tu berlaku malam tu, Hana dah start rasa macam benda ni mungkin akan jadi lebih serius daripada yang diorang expect. Tak lama kemudian, keadaan dalam dewan tu dah start berubah. Seorang pelajar ni tiba-tiba pula menangis. Menangis teresak-esak macam budak-budak tau. Lepas tu diorang pun bawa lah budak tu keluar. Dan kemudian seorang lagi menangis. Dan seorang lagi seolah-olah benda tu merebak. Kena histeria. So pelajar yang asalnya okey mula dah menunjukkan reaksi-reaksi yang pelik. Lepas tu ada pula pelajar-pelajar yang memang berada di zon khas sebab dia kurang sihat pun dah start kena juga. So keadaan jadi makin kelam kabut dan Hana akhirnya terpaksa bertugas dekat luar dewan sebab jumlah pelajar yang terlibat dengan histeria kerasukan ni semakin ramai. Dan masa itulah dia mula sedar dan rupanya perkara yang paling menyeramkan malam tu bukanlah pelajar yang dirasuk, tapi pelajar yang pakai telekung tu, Siti. So mula-mula Hana ingatkan Siti ni macam seorang perawat tau. Sebab cara dia bergerak, cara dia bercakap dan tingkah laku dia tu seolah-olah macam dia tahu apa yang tengah berlaku. Tapi rupa-rupanya Hana silap. Sepanjang malam tu korang, ramai fesi yang share benda-benda seram masa sepanjang diorang duduk dengan Siti yang pakai telekung tu. Ada yang kata dia nampak Siti keluarkan semua barang-barang dalam beg dia, lepas tu susun satu persatu dekat atas lantai. Lepas tu dia ambil roti and then roti tu diramas-ramas dalam plastik. Lepas tu dia campur dengan air and tak ada siapa tahu kenapa dia buat macam tu. Lepas tu dia berjalan ke arah tong sampah, dia ambil kertas, dia koyak satu demi satu jadi cebisan kecil seolah-olah macam dia tengah lakukan sesuatu yang hanya dia seorang je yang faham. Dan ada jugalah kejadian yang berlaku dalam kereta masa seorang Fesi ni teman Siti. Sampai ke hari ni Hana sendiri tak mampu nak jelaskan apa sebenarnya yang berlaku dalam kereta tu. Akhirnya Fesi terpaksalah berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan kena jaga pelajar yang masih berada dalam dewan yang masih okey. Satu lagi tim dia kena bawa pelajar yang dirasuk ke masjid guna kereta untuk dapat bantuan. So adalah beberapa orang Fesi sendiri dah mula kena tempias dan Siti pun dibawa ke masjid juga. So secara jujurnya Hana kata memang ramai Fesi mula geram dengan Siti ni sebab dia malam tu sangat susah nak kontrol korang. Sangat keras kepala dan bercakap seolah-olah dia langsung tak peduli dengan apa yang tengah berlaku dekat sekitar dia. Lepas tu akhirnya datang seorang ustaz dan apa yang ustaz tu cakap memang buatkan semua orang kat dalam tu terdiam. Ustaz tu sebenarnya kenal Siti. Dia memang cukup kenal Siti dan menurut Ustaz, Siti tu memang ada ilmu tertentu. Dan apa yang lebih mengejutkan, Ustaz tu sendiri kata kalau ilmu yang dipelajari Siti tu semakin mendalam dan tidak terkawal, ada kemungkinan dia boleh menyalahgunakan ilmu tu satu hari nanti. So masa tu semua orang dah start pandang Siti dengan pandangan yang berbeza lah. Dan barulah diorang tahu sebenarnya yang berlaku sebelum Siti menjerit dekat belakang dewan tadi. Rupanya Siti berkeras nak keluar daripada dewan tapi tak ada siapa tahu kenapa. Dan menurut Ustaz, dekat luar dewan tu sebenarnya memang ada banyak yang sedang menunggu Siti. Banyak, sangat banyak. Dan bila pintu dewan tu dibuka sebab nak memenuhi kehendak Siti ni, actually memang dah ada sesuatu yang masuk melalui pintu dewan tu. Sebab itulah lepas kejadian tu kerasukan berlaku secara beramai-ramai, terus jadi histeria. So after dengar penjelasan tu dari Ustaz, memang bulu roma Hana meremang. Korang bayangkan kalau betul lah apa yang Ustaz tu cakap, maksudnya seluruh dewan tu memang terdedah dengan sesuatu yang tak sepatutnya hadir dekat situ. So, malam tu belum berakhir lagi korang. Ada pelajar yang dah diarahkan untuk balik ke bilik masing-masing.
Tapi on the way nak balik bilik tu, dah ada yang kena ganggu juga. Ada yang menangis, ada yang menjerit, dan ada juga yang tiba-tiba berubah tingkah laku dorang. Sementara tu pula, Siti masih berkeras tak nak balik bilik dia. Dan cara dia bercakap tu memang cukup buat orang rasa geram tau, naik darah rasa. Macam dia ni tahu something yang orang lain tak tahu. So lepas keadaan macam dah reda sikit, Fesi pun mulalah hantar pelajar yang dah okey kembali ke college kediaman masing-masing. So diorang ingat semuanya dah tamat, everything is over. Tapi rupa-rupanya belum. Beberapa hari selepas kejadian tu, pelajar-pelajar dah mula buat aduan, dah start buat komplain. Diorang kata ada orang main ketuk-ketuk pintu bilik diorang pada waktu malam. Korang bayangkan, satu demi satu diorang terima komplain yang sama. Dan komplain tu sepanjang aras yang sama tau. Diorang kata bila diorang terdengar bunyi ketukan pintu tu, diorang buka, mesti tak ada siapa-siapa yang muncul. Mula-mula diorang ingat budak-budak yang tengah bergurau. Tapi bila semakin ramai yang mengadu perkara yang sama, lepas tu ada pula yang ternampak seseorang berlari dekat koridor college pada waktu malam. Dan korang tahu tak siapa yang diorang nampak berlari tu? Itu adalah Siti. Sampai ke satu tahap, kawan Hana ni merupakan seorang pelajar baru juga. Dia tunjukkan satu screenshot grup WhatsApp aras diorang tu tau. Dalam grup tu penuh dengan aduan, penuh dengan komplain. Semua komplain benda yang sama, pintu diketuk waktu malam, gangguan yang tak diketahui puncanya. Lepas tu tiba-tiba ada satu message muncul daripada Siti. Satu je ayat dia kata, "Mana Akak Mimi?" Akak Mimi tu merupakan salah seorang facilitator juga. So lepas message tu dihantar, terus grup tu senyap. Memang tak ada siapa balas, tak ada siapa cakap. Dan Hana mengaku masa dia baca message tu pun sebenarnya dia takut gila. Ayat tu ringkas je, tapi dia rasa macam menyeramkan disebabkan diorang dah tahu Siti ni siapa. Sampai ke hari ni, Hana masih tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dekat Siti. Apa pun, Hana kata syukur sebab semua pelajar yang terlibat malam tu akhirnya selamat dan tak mengalami perkara yang lebih buruk selepas tu. So Hana macam tertanya-tanya lah, sebenarnya Siti ni membantu ke? Sebab katanya ada ilmu kan? Atau sebenarnya dia tahu lebih banyak daripada apa yang ditunjukkan? Wallahualam. Kawan rasa paling seram jadi Fesi tu. Sebab kau tengah takut, dalam masa sama kau kena jaga budak-budak tu. So kau tak boleh takut sebenarnya. Gila lah. So next kita sambung dengan kisah yang kedua. Kali ni agak berbeza sikit. Dia lebih kepada pengalaman yang tinggalkan trauma yang dia tak boleh lupa sampai sekarang. Dan kisah ni berlaku dekat subscriber lelaki. So tanpa buang masa, let's go. So subscriber ni gelarkan nama dia Akmal. Masa Akmal ni kecil-kecil dulu, dia pergi dekat satu pasar malam ni dengan family dia dekat kawasan bandar lah. So macam biasa, suasana pasar malam memang sesak kan, bising, penuh dengan orang yang berhimpit. Dan masa tu dia tengah jalan dengan family dia. Dia carilah makanan, barang-barang kecil, macam-macam lagi lah. Tapi masa tengah berjalan tu, dia ternampak ada satu gerai yang jual macam-macam barang mainan tau. Ada topi, ada cenderahati, ada juga DVD cerita kartun. Waktu tu zaman-zaman DVD lagi kan. Siapa ada zaman tu? Saya ada. Dan Akmal ni memang minat kartun. Dia kata dia tengah cari DVD baru sebab semua yang lama dia dah tengok dah. Dan masa tu, dia nampaklah ada satu DVD kartun yang dikenal, which is Upin Ipin. Oh, Upin Ipin dah ada DVD I don't know. So cover dia tu nampak macam biasa je, nampak innocent kan, Upin Ipin macam tak ada apa yang pelik. Jadi dia pun excited lah, minta lah mak dia boleh tak belikan DVD Upin Ipin kan. Mak dia pun belikan sebab ingatkan boleh lah tengok sama-sama dengan keluarga. Dan balik rumah, macam biasa, diorang akan simpan barang-barang yang dah beli tadi. Lepas tu Akmal dengan sepupu dia naik ke bilik and tak sabar nak tengok cerita tu. So, DVD pun dimasukkan ke dalam player. TV pun menyala macam biasa. Awalnya semua okey.
intro jalan, episod kartun pun main macam normal dan diorang pun layan macam biasa, gelak-gelak, tengok tanpa syak apa-apa. Tapi lepas beberapa episod, TV diorang tu, skrin tu tiba-tiba jadi gelap. Senang cerita, skrin tu jadi hitam dan diorang ingat mungkin DVD tu rosak ataupun TV tu yang problem. Sepupu dia pun cubalah check, tekan sana sini, tengok kabel, ketuk-ketuk TV kan. Tapi tiba-tiba keluar satu tulisan asing dekat skrin TV tu. Tulisan tu macam bahasa Cina tapi diorang langsung tak faham apa maksud dia. Mula-mula satu ayat, lepas tu ayat kedua, lepas tu ayat terakhir. Teks dia besar, warna merah, hampir memenuhi keseluruhan skrin TV tu. Masa tu memang suasana terus berubah. Sebelum sempat diorang nak react, tiba-tiba keluar bunyi perempuan menjerit kuat dari TV tu. Bukan suara biasa, suara yang sangat jelas dan sangat disturbing, mengganggu. Dan lepas tu video yang dimainkan tu bertukar jadi sesuatu yang memang jauh lari lah daripada kartun. Aku meremang pula. Akmal kata dia nampak ada visual yang sangat mengganggu, terlalu ganas dan tak sesuai untuk dilihat kanak-kanak sampai dia sendiri terkedu dan tak mampu nak bergerak. Suasana dalam bilik tu jadi panik. Sepupu dia pun terus menjerit, lari turun ke bawah tanpa tunggu Akmal tau. Akmal pula masa tu dia kata macam dia jadi freeze, dia tak boleh nak bergerak sebab terlalu terkejut. Tapi bila dia sedar, dia terus lari ikut sepupu dia turun ke bawah sambil menangis. Sampai je dekat ruang tamu, pakcik dia dengar lah bunyi bising tu kan. Lepas tu pakcik dia terus dengar apa yang berlaku. Dan diorang pun ceritalah pasal DVD tu. Pakcik dia pun naik atas, dia tengok sendiri TV yang masih menyala tu. Dan masa tu dia pun terkejut dengan apa yang dipaparkan dekat skrin. Tak lama lepas tu, satu rumah tiba-tiba blackout. Memang gelap total. Keluarga dia terus panik dan ambil DVD tu untuk check. Dan kejadian tu buatkan seluruh keluarga dia ni trauma tau. Mak dia lepas tu cuba viralkan dan buat aduan sebab diorang sendiri pelik macam mana DVD kartun boleh jadi macam tu. Tapi bila disemak, pihak yang sepatutnya meluluskan kandungan tu kata diorang memang tak pernah keluarkan ataupun rekod DVD tu secara official, secara rasmi. So diorang pun try lah lagi sekali masukkan DVD tu. And memang betul kandungan dalam DVD tu memang bukan seperti yang sepatutnya. Macam ada something yang diubah suai. Tapi yang peliknya korang, penjual dekat pasar malam tu dah hilang tanpa jejak. Sebab diorang cuba pergi balik nak tanya penjual tu, tapi memang dah tak ada. Sejak hari tu, Akmal kata dia dengan sepupu dia memang trauma teruk. Diorang jadi susah nak tidur malam. Asyik teringat bunyi jeritan dan teks merah Cina tu yang muncul kat TV. Dan setiap kali diorang nampak tulisan ataupun karakter tertentu yang mengingatkan dia kepada kejadian tu, dia akan teringat balik kejadian malam tu. So DVD tu akhirnya dibuang, tapi trauma dia masih tinggal sampai sekarang lah. Dan sampai ke hari ni dia sendiri tak tahu apa sebenarnya yang diorang tengok malam tu. Sama ada memang DVD yang rosak ataupun sesuatu yang tak sepatutnya wujud dalam bentuk fizikal. Wallahualam lah. Tahu tak, Kamar jadi macam meremang gila sebab Kamar teringat dulu Kamar dengan adik Kamar pernah alami benda yang lebih kurang. Tapi sebab DVD tu cerita hantu tau. Kita orang baru berapa tahun tah, memang kecil gila, 5 tahun ke tak tahu. So kita orang tengok cerita hantu tu daripada Indonesia tau. Yang kami ingat hantu dia satu warna merah, satu lagi hantu dia warna hijau. CD tu baru. Lepas tu setiap kali kita orang nak tengok kan, dia mesti rosak, dia macam glitch. Lepas tu dia akan rewind dekat tempat hantu tu keluar. Tapi sumpah doh, disebabkan kita orang kecil-kecil kan, benda tu jadi traumatized tau. Kita orang memang trauma gila dengan CD tu, sampai kan bila ada orang lain nak tengok, kita orang ambil CD tu, kita orang campak jauh-jauh. Lepas tu orang marah kita orang kan. Tapi sebenarnya sebab bila kita orang tengok, ada je benda-benda glitch lah yang tak boleh. Seram sebenarnya. TV zaman-zaman dulu sebenarnya lagi seram daripada sekarang. So
Kamu rasa tu sajalah video untuk hari ni. Siapa yang ada pengalaman masa zaman dulu-dulu kan, time teknologi sekarang ni tak ada lagi, korang boleh share pengalaman korang dekat email Kama, kamarinawork29@gmail.com. Thank you kepada dua pemilik kisah seram hari ni sebab sudi kongsi pengalaman seram korang dengan peminat creepy sekalian. And thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye! You seem so scared. All I wanted to do was play with you.